Dakwaan Datuk Seri Azizan Abdul Razak bahawa kaki tangan Kolej Universiti Insaniah Queen memperjuangkan hak dan kebajikan mereka sebagai ejen UMNO mengecewakan kaki tangan kolej itu. Sebagai bantahan, satu memorandum dihantar ke Pejabat Menteri Besar Kedah siang tadi. Hampir 20 kaki tangan Queen mewakili lebih 200 kaki tangan ke Wisma Darul Aman Al-Ustar dan menyerahkan memorandum setebal 10 muka surat. Bagaimanapun kumpulan ini tidak dibenarkan masuk. Selepas menunggu kira-kira 10 minit di luar pintu pagar Wisma Darul Aman, Setiausaha Akhbar Menteri Besar Helmi Khalid muncul untuk menerima memorandum itu bagi pihak Datuk Seri Azizan. Memorandum itu disampaikan oleh penolong pendaftar kanan Queen Muhammad Azki Hafizi Ibrahim kira-kira jam 11.30 pagi. Pada 6 hari bulan 2, kami telah menyatakan tentang masalah kami, isu potongan gaji, isu potongan bank, okey, dan segala-segala masalah yang telah termaktublah. Dan ini juga adalah menuduh kami, MB menuduh kami adalah ejen UMNO. Ejen UMNO sila tinggalkan Insaniah. Kami bukan ejen mana-mana badan politik. Kami tidak termasuk langsung dalam mana-mana badan politik. Itu sahaja kami nak cuba wawarkan. Menurut Muhammad Farid, memorandum itu juga turut menyatakan rasa kesal terhadap kenyataan media Menteri Besar yang enggan mengambil tahu isu dalaman Queen. Semua kenyataan itu disiarkan dalam akhbar utama pada 14 Februari lepas. Kami ada harga diri kan. Jadi saya memang mintalah MB selesaikan isu ni kan. Kalau 6 bulan tertunggak bayaran apa semua, kami pun tidak boleh bekerja dengan baik. Perpindahan ke Kuala Ketil kan memerlukan perjalanan yang sangat jauh. Bagi kami apa? Do it properly lah pada saya. Do it properly. Memorandum itu turut menuntut Rektor selaku Ketua Eksekutif Queen ditamatkan perkhidmatan serta-merta kerana gagal mentadbir dengan cekap dan amanah berdasarkan Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996.